Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Noaidin acara kita pagi ini. Kita mulakan dengan umar kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dan meneruskan bacaan kitab yang disebut sebagai Misbahul Hijab, syarah kepada Safinatul Najah. Mudah-mudahan bagaimana nama kitab yang asal tu, inilah Bahtera Penyelamat. Dengan kita beramal dengan ilmu yang ada dalam kitab ni, mudah-mudahan kita beroleh keselamatan, kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dan dalam keberkatan majlis ilmu ni juga, kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Mohon Allah bagi kekuatan dan kerajinan untuk kita beramal. Minta maaf saya ni rasa macam tinggi pada orang lain. Tersambung pada muka surat yang ke-45. Itulah faedah ataupun rahsia Nabi Muhammad. Kita masih lagi pada rukun iman yang keempat. Selepas beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan juga yang keempat, beriman kepada Rasul. 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Dan bilangan Nabi yang diutuskan, ada pendapat yang mengatakan 313, ada yang 314. Dan setiap Nabi Rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi cabaran. Dan di sebalik, oleh kerana Nabi Muhammad itu Al-Mustafa, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling agung daripada 25 Rasul, ada keistimewaannya. Itulah rahsia nama yang ada pada Nabi Muhammad. Itulah Mim Ha Mim Dal. Menurut Syekh Al-Madawi, sebahagian ulama menyimpulkan bilangan 314 orang para rasul boleh diketahui daripada nama Nabi Muhammad. Maksudnya dalam 314 tu, berapa orang yang mula namanya, maksudnya daripada bilangan 314 tu, maksudnya yang mula dengan huruf Mim ada 40 orang, yang bermula dengan huruf Ya 10 orang. Contoh Ya Nabi Yahya 40 kan. Kemudian daripada Mim tu sendiri dia ada pecahan.
Nak eja mim macam mana? Mim ya mim. Dan ha alif. Dibaca sendirilah dan ringkaskan ni. Kemudian mim yang keduanya, kemudian mim Muhammad. Muhammad itu dia ada bila syaddah dia bermakna apa? Ada dua huruf. Jadi ada dua huruf itu. Kemudian yang terakhirnya huruf dal dan jumlah kesemuanya adalah 314. 8 perkara luar biasa yang Allah kurniakan, bukan Allah kurniakan, yang berlaku kepada manusia. Disebut sebagai khariqun lil adah, yang mencari adat. Boleh berlaku pada seseorang dan tidak berlaku pada orang lain. Kita tengok kita duduk dalam kategori mana. Ada. Dia ada hak, buka hak baik lah. Jangan duduk dalam kategori yang tak baik. Yang mencari adat. Yang pertama, mukjizat. Hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul seperti menghidupkan orang mati. Yang ini berlaku pada Nabi Isa alaihissalam. Contoh, air keluar daripada celah-celah jari Nabi. Contohnya, berlaku mukjizat pada Nabi Muhammad. Asal minuman tu, air tu sedikit, tapi boleh diminum oleh semua para sahabat. Bila Nabi memasukkan tangannya yang mulia ke dalam bekas. Kemudian bulan terbelah dua. Ini mukjizat yang dikurniakan pada Nabi Muhammad juga. Dan saya pernah masa belajar di Pizza dulu, dia ada pusat, dia panggil pusat falak syar'i dia di Merang, dalam daerah Setiu. Jadi masa buat lawatan tu, pusat falak syar'i tu yang milik Kuza punya lah, yang dikendalikan oleh Kuza. Bila kita dibawa dalam satu bilik, dia panggil bilik pencerapan lah, dia buat tayangan tu, macam mana kita video tu perjalanan di bulan. Dan kelihatan di bulan tu ada tanda rekahan. Dan ahli falak syar'i macam mana mengatakan boleh kemungkinan rekahan yang masih ada tu adalah kesan daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bila mana musyrikin Quraisy tak percaya dengan kerasulan Nabi itu, dia minta tunjuk bukti kalau betul kamu ni adalah utusan Allah. Jadi banyaklah macam-macam mukjizat yang Allah tunjukkan untuk membuktikan. Tapi nama kata musyrikin ni, Allah dah paterilah hati mereka ni, tunjuklah pelik macam mana sekalipun. Dan akhirnya mereka akan kata apa? Bukan mereka kagum, mereka kata itu adalah sihir. Kata Nabi Muhammad ni adalah ahli sihir. Satu duduk atas Jabal Qubais. Itulah yang kalau pergi umrah tu, terletaknya istana tadi. Istana dekat sofa tu. Itu salah satu tempat lah, terbelah dua tu antara Jabal Qubais. Kemudian mukjizat yang seterusnya, laut terbelah dua. Yang ini berlaku pada Nabi Musa. Dan dalam kisah ni, bagaimana selepas Nabi Musa terselamat daripada dikejar oleh Fir'aun tu, bila Fir'aun sampai ke tengah, maka laut tu kembali seperti biasa. Dan berlaku zaman yang panjang selepas tu, jasad Fir'aun ni ditemui semula. Membenarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingat dah ayat Quran tu. Cuma dalam Al-Quran tu Allah menyebut yang lebih kurang maksud dia, dan hingga ke hari ini kami pelihara badan dia tu ataupun jasad dia tu supaya menjadi petanda, menjadi petunjuk, bukti kepada orang-orang yang kemudian pada hari inilah. Dan memang jasad Fir'aun tu dipelihara. Dulu bila Perancis ke British ke dia serang Mesir tu, mereka lari balik khazanah. Mereka tahu ini adalah kesan sejarah yang mahal. Cerita dia, bila jumpa jasad tu terdampar, tak tahu jasad siapa.
Jadi mereka buat andaian lah. Saintis ni walaupun ada di kalangan mereka yang tidak beriman, tapi mereka mengkaji Al-Quran. Jadi mereka dapat maklumat tu dalam Al-Quran yang Fir'aun ni pernah tenggelam. Dan bila jumpa tu, dia kata ni boleh jadi ni mayat Fir'aun. Mari kita test tengok. Jadi bila buat benda siasat lah kita kata, dalam badan dia tu ada garam. Ada garam yang banyak lah, sesan daripada dia kan duduk dalam laut banyak lama kan, tempoh yang lama. Dan kemudian jasad tu dibuat mumia. Simpan di Mesir. Bila Perancis atau British, saya tak ingat dah, serang Mesir tu, bila mereka menang, mereka ambil orang balik mumia tadi ni ke negara mereka. Dan akhirnya kerajaan Mesir beli balik lah dengan jumlah yang mahal lah, harga dia tu. Dan sekarang ni ditempatkan di museum di Mesir. Tapi bila masuk museum ni, harga dia lain. Kalau pergi tengok mumia hak Firaun biasa-biasa tu, dia contohlah bayar saya tak ingat dah berapa harga dia, $20. Kalau kami masa student tu pakai kad pelajar, harga dia murah. Tapi kalau pelancong memang harga dia ratusan. Saya pergi kali yang seterusnya tu saya tak masuk dah. Dia bawa rombongan umrah, depa je masuk. Sebab apa? Tak pasal nak pergi tengok nak pergi tengok Firaun kan, kena bayar ratus-ratus. Dia kata hak yang tak biasa main, tak biasa masuk ni tak apalah, kali pertama pergi lah masuk. Ni saya dah tengok dah jadilah. Tapi saya tak bayar yang harga tambahan untuk tengok Firaun yang hak yang tenggelam tu. Ada. Yang tu kena bayar harga lain pula, lagi mahal. Dalam museum tu dia buat pembahagian. Firaun tu macam raja lah, macam sultan kan, macam raja, gelaran raja, bukan nama dia Firaun. Bila dia buat pusingan lah, zaman ni satu kawasan, sekali main ke zaman ni Firaun ni, Firaun ni. Dan setiap Firaun tu kalau ada mumia dia tu sekali dengan barang-barang yang disimpan dalam piramid tu. Kalau ni piramid tu banyak yang kosong lah, mereka keluarkan tu kubur. Ada yang dikuburkan sekali tu kenderaan kan, apa tu, kereta kuda dia tu. Ada yang isteri Firaun, barang mah dia. Jadi saya pun tengok tahu tak, barang mah hak duit tu yang orang-orang tu, orang tu hak bini Firaun pakai dulu dah tu. Kan yang buat duit kan. Gelang hak duit saya tengok loh. Jadi dia apa? Dia rekod lah, cuma dia bagi modern kan. Banyak gelang-gelang yang apa tu, gelang yang tok-tok gemuk kita pakai kahwin dulu ni kan. Yang ada bulat kat ujung dia tu, tu gelang bini Firaun dah tu, gelang kaki ke gelang tangan saya tak tahu lah. Ada yang daripada kayu, ada yang main zaman banyak besi, macam tu lah yang diambil daripada piramid tu. Dan ada satu piramid tu yang dia buka untuk kita masuk melawat. Kena bayar duit juga, duit lagi. Tapi itulah yang dikatakan apa ni, tak seimbang. Tak seimbang. Hak kaya, hak miskin. Jadi saya pun kali pertama masa ziarah pelajar baru tu, saya masuk lah. Walaupun Mesir sejuk, masuk dalam tu panas. Dan dia buat tu, kata Firaun ni punya lah wawasan dia tu tinggi kan. Wawasan dia bukan apa ni 2030 lah kan. Sebab apa? Dia macam mana pun dia reka piramid dia nak suruh orang tunduk kat dia juga. Jadi tangga lubang yang nak masuk ke kubur dia tu, dia buat bagi sempit yang boleh selisih 2 orang saja dan mentok. Jadi kita kena duduk. Tangga tu dia buat papan kan, tu dia buat kayu buat tangga-tangga tu. Jadi bila kita nak turun tu, nak tunduk tidak tu. Rantuk kepala kita tunduk. Jadi dia anggap macam tunduk tu mak kita dah lah, astagfirullah. Masuk sekerat dia. Dan ada satu tempat lah simpan apa tu mumia dia tadi, apa ni mayat dia, tapi kita punya lah turun panas-panas. Saya tengok lah tak ada apa pun. Dah kosong dah diambil. Panas. Dan boleh masuk lagi sampai di dalam. Tapi saya tak tahan lah. Nak bernafas tak boleh lah kan, sebab udara yang kurang.
Aku duduk selisih dengan Mak Saleh pula. Bau tak tahan. Dia abang dah siap lah. Kalau pergi tu fikir tengoklah kalau nak masuk kan. Dia tu lah, laut terbelah dua. Jadi kesannya banyak. Kalau pergi Mesir memang banyak kesan-kesan sejarah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kita pergi jalan ni, kan mana pun nak pergi lah. Kan Allah bersuruh kita apa? Berjalan tu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil yang ibar. Kemudian tongkat menjadi ular. Yang ni juga mukjizat Nabi Musa AS. Dan juga lain-lain itu mukjizat. Yang ni hanya dikurniakan kepada Rasul sahaja. Dikurniakan kepada Rasul sahaja. Nabi dan Rasul. Yang kedua, irhas. Berlaku kepada Nabi ketika masih kecil sebelum menerima wahyu. Contohnya, Nabi Isa boleh bercakap ketika masih dalam wayat. Nabi Isa antara 10 bayi yang boleh bercakap. Banyak contoh lah, banyak lah. Balik search tengok lah. Kemudian Nabi Muhammad dibelah dada semasa kecil dan lain-lain ketika berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Tengah duk main dengan anak Halimatus Sa'diyah. Nama dia Syaimak. Tu ada orang pun nama Syaimak tu. Syaimak tu anak kepada Halimatus Sa'diyah yang sebaya Nabi lah. Duk main-main tu nampak balik malaikat. Syaimak lah yang pergi cerita dekat mak dia tu. Macam mana kejadian tu. 4 tahun dulu kan macam budak 4 tahun kita dah ni. 4 tahun dah kita pun kan. Yang kerja 5-6 pun duk tak tahu halau lagi kan. Jadi tu antaranya. Lagi apa lagi yang khas? Peristiwa ketika Nabi Muhammad ikut bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib berniaga ke Syam. Bila Nabi duduk bawa pokok tu, pendeta Yahudi yang ada tu, ketika tu dia nampak. Kan dia nampak masa Nabi duduk tu awan menaungi Nabi. Jadi dia ni pendeta ni dia dah baca kitab Taurat. Semua tu telah disebut dalam kitab Taurat. Jadi dia kata ni boleh jadi, ni tanda ni telah disebut. Boleh jadi dia kata ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi dia test. Dia buat satu jamuan. Dan memang kebiasaan lah orang gereja di sana tu, dia pun buat jamuan untuk orang yang bermusafir. Jadi dia dalam tu dia tanya siapa ketua rombongan. Dan Abu Talib lah. Dia kata budak tu mesti kau tak pernah makan kan? Tak apalah, di situ dia dah terdetik lah. Sebab Nabi akhir zaman dia tidak menerima sedekah. Jamuan tu ibarat sedekah lah. Jadi tak apalah satu. Dah nampak dah tanda. Kemudian dia tanya budak tu siapa dia tu? Kemudian Abu Talib kata apa? Anak dia lah. Dia tahu bukan ayah dia nanti dah. Dia saja test kan. Lepas tu Abu Talib pun mengiyakan. Maka ketika itu juga pendeta Yahudi itu beritahu kat Abu Talib, tolong buat balik dia segera sebelum dia dikesan oleh orang-orang Yahudi. Sebab apa? Walaupun kita tahulah kan, bila mereka ni mengharapkan Nabi akhir zaman tu di kalangan mereka. Jadi tu cerita dah antaranya lah yang kita bisa dengar. Kemudian apa dia lagi? Banyaklah contoh-contoh tu nama dia irhas. Irhas ni perkara yang pelik. Tadi kan mencari adat yang berlaku kepada Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Kalau selepas dilantik, nama dia mukjizat. Kemudian yang seterusnya karamah. Berlaku pada hamba Allah yang soleh dan ahli ma'rifah. Seperti Sayyidatuna Maryam, ibu Nabi Isa, mendapat buah-buahan di mihrab. Jadi masa duduk di bawah jagaan bapa saudaranya Nabi Zakaria, bila Nabi Zakaria main jumpa, tengok-tengok ada makanan. Dan yang peliknya makanan tu pula di luar musim. Kalau lah sepatutnya musim sejuk. Kan musim sejuk, contohlah kalau saya duduk Mesir tu, contoh ada buah fish kan. Ada buah fish, ada buah prune, itu semua buah-buah hard fresh lah. Kita duduk Malaysia tak nak tengok kan. Ni tengok bila keluar main ni buah apa ni kan. Jadi kok-kok lama ni lah buah fish, ni dah buah prune, lagi buah mish-mish.
Tu buah apricot, yang orange tu, semuanya buah-buah yang segar. Tapi kami ni kan rumah duduk ni kebetulannya susah-susah. Jadi kok-kok ni dia tak jamu lagi. Kalau baru keluar musim tu buah dia mahal. Macam kita lah kalau buah Rayyan kan, kalau baru keluar tu harga dia mahal. Dulu ayah kata tunggulah bagi lama sikit. Kalau bagi banyak murah baru ayah beli. Setahun sekali tu lah makan Rayyan. Lepas tu kami ni tak beli lagi lah, pergi lah rumah kawan. Balik tu kuliah pergi simbang rumah kawan. Dia jamu lah buah-buah yang pelik-pelik tak pernah tengok. Ni buah apa? Masa tu saya satu rumah lah dengan Dr. Faridah Jabatan Mufti tu. Kami daripada Kusa. Kami duduk serumah. Kami ni jangan macam yang susah-susah lah juga kan. Dekat perok lah tengok ni buah apa. Dah apa tak makan ke dia? Kok apa tak beli kan? Duduk sana kok lah yang akan jaga kita adik-adik. Kok apa tak beli ke? Duduk ni. Lepas tu tak apalah balik cerita macam ni cerita kat mak. Tadi kan kami pergi kawan nak Terengganu kan. Dia pun jamu lah buah-buah ni. Lepas tu kita tak beli ke? Walaupun kita dah dewasa dah tapi nak agak Ta'at bila kita duduk bermusafir duduk satu ni kan, kita kena ada pemimpin. Kena lantik pemimpin tu yang kata tadi ni. Supaya apa dapat memandu kita. Tidak kan duit cerah dah. Kita tak tahu nak urus duit kan. Lepas tu kok kata apa? Dah lah, kami tak beli je lah buah-buah ni mahal. Tak je dah lama-lama murah, kita beli je lah. Adik-adik ni tak apa lah, tak beli. Padahal duit kita sendiri ikut suka lah. Balik kuliah kita singgah kan. Tapi tak, kenyang cakap kok. Macam tu kan. Okey. Jadi buah tu, macam kalau buah kurma, dia musim panas. Sebab tu buah kurma biasanya pada bulan Ramadan. Kalau kita pergi bulan 12 tu jumpa yang apa? Yang frozen je lah, tak jumpa, payahlah tak jumpa yang tu kan. Tapi lah ni lah, pergi lah kedai-kedai yang jual buah tu, boleh makan dah. Buah kurma yang fresh tu kan, yang kuning tu. Oh sedap kan. Jadi Maryam ni contoh dia bila Nabi Zakaria pergi tengok, pertama ada makanan, sedangkan dia tak hantar pun makanan tu. Kemudian buah tu pula bukan buah musim tu. Musim panas ada buah musim sejuk. Musim sejuk ada buah musim panas. Bila tanya kepada Maryam, ni mai mana ni? Kemudian Maryam tanya, ni mai daripada Allah yang hantar. Ni adalah daripada Allah. Itu dia antara ikhlas lah tu karamah. Sayyidina Umar dapat melihat dan memberi arahan kepada tenteranya di medan perang di Nahwat, walaupun beliau sedang berada atas mimbar dalam masjid di Madinah. Jadi masa dia baca buku buah tu, macam naik, orang kata apa? Allah bagi gambaran macam video tu. Dan apa yang arahan daripada Sayyidina Umar tu, seolah-olah sampai ke telinga tentera yang sedang berjuang di medan perang ketika tu. Itu satu perkara yang karamah lah yang Allah kurniakan. Karamah para awliya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, Rabi'atul Adawiyah, Ibrahim bin Adham, Tok Kenali dan ramai lagi. Kita boleh carilah karamah, type je. Karamah bagi kerja sikit lah. Kerja dah semua ujung jari. Anak kita duduk kuliah pun, saya beli kita dengan suami ni masa Ma'rad ataupun di sana ada pesta buku antarabangsa tu kan. Punyalah beli, kita pun tak ada baca habis pun. Lepas tu bila nak tengok bila dah nak baca, tak apalah, tahu kat anak. Tilah ngaji Indonesia buat assignment. Tanya kakak buat assignment, apa rujuk kitab kat mana? Kadang-kadang pergi perpustakaan, lepas tu ada Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah tu hak online kan. Jadi mereka tak payah dah duduk konsep kita ni lah. Dulu kan pinjam buku, lepas tu angkut balik, lepas tu angkut pergi hantar balik macam ngaji kan. Lepas tu dah tentu kitab Umi dengan balik banyak tu buka. Tak apa, tak buka lepas habis ngaji. Tak tahulah kan. Buat khazanah bani tawakaf kan. Okay, Rabi'atul Adawiyah, tu di antara orang-orang yang hebat. Balik dia bagi kerja rumah, kerja sekolah. Balik cari karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini. Untuk kita bila baca benda macam ni kan, bila kita tahu tu rasa seronok kan. Kita ada ilmu ni bukan untuk kita nak bangga bila sembang, kita boleh orang dengar, kita boleh cerita apa-apa kan. Kita rasa seronok dah. Untuk kita bila kita tengok benda ni kita tak tahu, insya-Allah kita jumpa ilmu yang baru, kita rasa seronok. Rabi'atul Adawiyah ni satu yang saya ingat lah.
tentang bila sakit. Kita ni bila sembang ni, kalau muak-muak ni sembang sakit apa? Sakit lutut. Darah tinggi, sakit otak, sakit lutut, sakit kepala. Kalau ada majlis siang baru yang minta maaf lah, tak kenal sakit kepala. Ulah celok dalam grup. Tahu dia ni, kerja ni, tak main dia cakap ada saja. Kalau boleh saya sebab ada juga dalam grup tu. Sampai orang nak keluar. Jangan cik karang, buat apa lama dia karang tu dengan siang baru habis buku. Boleh pula dia duduk tulis tu kalau pening kepala, boleh lah dia handphone nama. Tak boleh lah tengok handphone nak muntah lah. Boleh je duduk karang dia bagi alasan sebab pun dia tak boleh main semua tu kan. Jadi kita pun siapa ambil timbalan sakit, tak ada cerita aku pun tak suka orang dengar. Aku pun tak suka kan orang duk mengarang panjang-panjang cerita sakit dia pun mengarang, orang pun tak suka lah duk sambang. Tapi sudah duduk dia diam. Kan? Jadi Razbatah Dawaidah satu hari bila dia berjalan, ada seorang perempuan tu bukuh kepala dengan kain basah. Lepas dia tanya pasal apa? Dia pelik ingat kan, dia bukuh kepala. Dia kata dia dengar. Aku nak tunjuk sangat lah kat orang. Abang bagi ujian sikit je pun. Jalan kata cumuk, nak abang kata dia timpa ujian, sakit kepala, demam. Cerita lah pakai koyok kan. Tu kan poster di kiri kanan tu kan. Jadi nak abang apa? Kalau dah Allah uji sikit tu diam saja dah. Tapi jangan diam terus kat doktor kena abang. Kadang-kadang dia tak abang tu, kalau cik abang pun tak pandai abang juga. Tadi bilang tu lah makan lagi, tu lah pi lagi. Dia kedua tu lah kan. Ada ketika kita boleh lah cerita kat apa yang sewajarnya. Kita lah sampai macam betul ada yang kata tadi kan. Allah bagi uji sikit ya pun jajar mata. Macam kita jajar dalam perut osak. Jadi saya pun bila dengar tu masa segat kat nak cerita kat orang kan kata sihat. Kemudian Ibrahim bin Adham antara pengajaran yang Ibrahim bin Adham bagi contoh 15 ke 10. Dia kata kamu kenapa doa ditolak? 10 kot. 10 perkara kenapa doa ditolak. Balik cari dalam Google. Ibrahim 10 sebab doa ditolak Ibrahim bin Adham. Jadi dia kata antaranya lah kata kamu menghantar orang mati ke kubur tapi kamu tidak mengambil aktibar. Itu salah satunya lah. Kemudian yang seterusnya i'anah ataupun ma'unah. Ini bukan ma'unah dulu ni kan ada berlaku pemberontakan ma'unah di negara kita kan. Berlaku kepada orang awam ataupun biasa yang soleh dalam keadaan ditimpa sesuatu musibah atau darurat untuk Allah memuliakan mereka. Contohnya, hanya dia seorang sahaja terselamat daripada tragedi pesawat terlepas dan lain-lain. Kita ni tulis lama dah. Baru ni kan berlaku kan yang India tu. Macam mana kan wali semua mati sekali dengan pilot. Walaupun kita bila naik ikut terbang tu kan dia dah tunjuk kat kita. Okay, kalau berlaku kecemasan saya berluat. Kalau hak video okey, kalau pramugara yang buat tak apa pramugari Asia. Ya Allah, tak tengok tak apa kan. Tunjukkan kok ni tarik picit apa semua. Saya tersentik semua. Kalau jadi apa tak ada. Yang hospital malah jangan kau tu jangan. Kalau dah jadi kecemasan tu tak ingat apa dah Aduh bawa kursi kan lagi cari tak jumpa dah kan. Macam yang berlaku tu biasa lah dia. Kalau berlaku tu biasa sekelip mata. Kan kalau jatuh dalam layak ke macam mana pun nak usilah lah minta Allah pelihara. Abang ni kan bila berlaku macam tu kita jadi takut tau nak naik kapal terbang. Tapi ingat lah saya pernah dengar satu kuliah Ustazah Nafizah Nisa pasal MH370 tu. Dia kata apa? Kalau duk buat takut dia panggil anxiety kan. Orang anxiety teruk tu lepas tu tak pergi mana dah, tak naik kapal terbang dah. Kan? Dia kata baca apa? Apa-apalah kita ni anak-anak kita pun kalau boleh macam tak bagi naik kereta kan tak pergi tengok studio ni macam saya nak bawa anak murid saya pergi rombongan ni kan. Lepas tu dia kata apa? Tak berani kan nak pergi. Anak murid saya sendiri
Kami buat rombongan untuk kelas-kelas ni, bawa budak yang khatam Al-Quran. Sajalah kan, satu insentif untuk mereka. Insentif kan intensif tu. Cik nak cakap orang putih tapi tak putih. Jadi ada seorang budak tu, dia tak khatam je lah. Dia kata, ish tak berani ya, dia takut jadi penjahat budak besi tu. Bukan accident semua, selalu saya kata itu lah kan. Jadi untuk mak-mak ni lah saya ikut. Dan bila mai rasa tu kita macam nak kontrol anak kita tu. Kan tak bagi naik ni, tak bagi pergi ni, tak bagi buat ni. Sampai anak tu dia tak kerti apa. Baca apa? Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Amal tu masa ketika Allah duduk macam bila mai rasa anxiety tu, amalkan yang tu. Maksud dia apa? Masya Allah kana. Saya tak sebut Masya Allah saja. Masya Allah kana. Kaf alif nun kana. Kalau Allah kendaki sesuatu tu, jadilah dia. Dah tertulis dalam qada dan qadar Allah. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah tak kendaki berlaku, tak berlaku lah. Kadang nak kereta, suami dia bawa kan, nak reno tak berani. Baru ingat dia tengah-tengah reno, pom, mati turun jatuh jangan. Tu pun tak berani nak reno, kecuali terleno. Tu anxiety lah. Tapi jangan sampai anxiety yang teruk dengan layar dia. Ulang boleh tak betul ya? Ya kan? Pen ada tu kan? Dia tulis. Kat sel. Soalnya ramai orang anxiety, terutama apa tu masa COVID hari tu. Masya Allah. Masya Allah. Wama lam yasha lam yakun. Lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, berlakulah dia. Apa yang Allah tak kehendaki, tak berlakulah dia. Macam tu. Kalau tidak, aku tidak jauh-jauh, tak buat apa. Duduk senyap. Ni takut kan. Okay. Itu i'anah perkara yang mencari adat juga. Ada sekali itu video tu yang kapal terbang belah-belah ciknya apa tu kan, yang belah-belah atas belah Rusia tu kan, yang dia masa dalam kebetulan kan, dia rakam, dia berzikir lah macam mana kan, masa duduk berlaku tu kan, masa sebelum, lepas tu masa duduk bergerak tu dia zikir, tak ingat dah zikir apa. Ada seorang lelaki tu silap. Kemudian takdirnya kapal terbang tu jatuh, terbelah patah dua tu. Dan dia turun dia nyonya seorang dia. Kalau tak silap dia seorang juga yang terselamat. Dan dia buat rakaman, dia duduk jalan di tepi kapal terbang yang jatuh. Jadi sebab tu kalau duduk atas kapal terbang ke, atas kenderaan, jangan duduk alik, jangan sembang, berzikir lah. Kalau perjalanan tu, sebenarnya tu waktu Allah bagi lapang untuk kita berzikir. Saya kadang-kadang muhasabah juga, kadang-kadang hari cuti tu kadang terlupa nak selawat. Bukanlah selawat, maksudnya yang bersungguh-sungguh lah. Tapi kalau perjalanan jalan 10 minit ke 20 minit itulah perjalanan saya ke sekolah tu, masa tu ambil peluang. Masa tu ambil peluang. 1000 kali selawat. Ni dok ada bang tengok rumah dia tu cantiknya bang. Tengok cantik pun nak buat apa? Kita dah buat rumah dah habis dah. Rumah 2-3 biji dah. Betul tengok bang, elok ke rumah macam tu? Itu kan tengok cat. Lawa juga cat. Panjang jalan, dah habis kot tu je. Bolehlah sekali-sekala teman suami kita sembang kan, dah senyap pun lagi dia mengantuk.
tuan ni tak ada duduk dalam beg ni. Gaya nikmat lah, nikmat beg tangan bergerak kan. Beri penyakut yang buat nyangkut beg tangan. Okey, kemudian yang seterusnya istidraj. Berlaku kepada orang kafir atau fasik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang akhirnya mereka semakin jauh daripada rahmat Allah. Bahkan dibinasakan Allah akhirnya seperti kekuasaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Fir'aun yang akhirnya menyebabkan dia lupa diri dan lain-lain. Na'udzubillah min zalik. Kita pun ni Allah bagi nikmat. Ketika mana kita rasa kita lalai, kan kita duduk dalam jalan ilmu, kita beri peringatan. Kemudian kita masabar, ya Allah, Allah bagi nikmat banyak pada aku, tapi aku ni lalai, hanya mampu buat wajib saja. Yang sunat tak tahulah bila nak buat banyak, bila nak mula buat. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita duduk buat dah, tiba-tiba kita lalai. Ya Allah, adakah ini tanda istidraj? Na'udzubillah min zalik. Kan kadang-kadang ada waktu kan kita lalai, kan kita duduk balik sibuk buat hal-hal yang punya. Jadi kita kena rasa bimbang. Tengah duduk elok-elok, kita tak beristighfar. Takut itu juga adalah istidraj. Istidraj ni lebihlah kepada orang yang Allah bagi nikmat tapi dia kufur dengan nikmat lah. Bukan jadi kafir, kufur nikmat ni dia masih Islam, tapi dia buat maksiat yang bersangatan, yang berlebihan. Rasa macam dia tak mati lah tu. Dan istidraj ni Allah akan bagi dia lagi jahat. Dia buat maksiat, dia rasuah, dia buat kezaliman, tapi dia masih lagi dapat nikmat yang banyak. Maka bila dia dah dapat nikmat tu, lagi dia lupa. Tu orang bagi istidraj. Jadi na'udzubillah min zalik. Dia dapat pujian pula kan. Dia dapat pujian, dapat lagi dia hanya macam tu lah. Ini contoh yang besar, iaitu Fir'aun. Dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Sampai dan akhirnya dia mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian ihanah berlaku pada orang kafir untuk menghinakan mereka. Yang ke-8, kahanah berlaku kepada seseorang dengan perantaraan syaitan. Ni tutup bomong lah. Tutup bomong, pergi berubat. Jadi nak berubat ni, carilah sumber-sumber yang muktabar. Orang-orang kita ni ada ilmu sikit lah, asas macam mana kita nak kenal perawat perubatan Islam ataupun perubatan yang berunsurkan sihir, yang khurafat dan sebagainya ni. Ubat cara guna telur lah, kemian apa semua tu adalah buat ciri-ciri makanan jin. Memang lega, Allah izinkan lega tu. Ya? Sirih pinang. Tengoklah cara dia kan. Saya dulu betul sirih pinang tu tak boleh makan. Pergilah ubat pok tu muda dia ni kan. Masa menengah tu pada tepi dia buat sirih pinang. Masa makan tu pok tak ada. Tepi rumah siapa tak makan-makan pusing belelong. Sementara mak nak balik duduk pelelong balik macam siapa ni tak tahulah mabuk makan sirih pinang ni lah kot. Mak dah habis makan asam. Kan ambil asam Jawa makan. Dia nak uzubillah nak. Jadi nak berubat hati-hati. Orang yang bila dia ditimpa ujian, betul pula orang yang hebat hafi kat dia tu lega. Bila ditimpa ujian yang berat tu, masa tu dia dah hilang pertimbangan. Dia yang penting dia buat, dia nak sembuh. Hampir kat ustaz tu. Ada nama ustaz dah juga. Hampir kat ustaz tu. Ramai orang duk pergi. Dia kata dia orang-orang tu hampir kursi roda. Balik jalan tengok-tengok. Nak bawa tongkat pun tinggal kat tu. Ustaz kan. Jadi dia ni bertengah apa? Dia uji. Dia tak selidik dah. Dia tak selidik dah benda tu ada unsur syirik. Yang dia tahu dia nak lupa. Na'udzubillah. Kena hati-hati. Kita ada di Kedah ni ada pusat lah, ada Rusyifa tu cawangan dia. Pergilah cari hak tu dulu. Ada satu hak yang kat Kelantan tu kita tengok kat TikTok. Oh, ni. Dia kata dalam kaitan kopi satu lah. Orang main kat dia. Orang nak untuk tahu. Aku pun kena hati-hati tu tengok tu. Kalau pelik sangat pun kan. Bagi munasabah lah juga kan. Ubat, lembar dan tu lagi.
sabar. Allah izinkan. Tadilah Allah nak istidrajkan dia. Dan kita lah, uji kita. Dan kadang-kadang saya dah kenalan saya. Kadang pi tu senang je. Dia tak ada orang lain. Orang dekat kita lah, adik-adik kita lebih sikit pada orang. Kebetulan ada lah tak kenal juga tu. Dia ada wallahu a'lam. Lepas tu sekali pi, dia tahu pula kawan ni duit banyak. Kan, terjawab awak. Sebulan masuk 4,000, sekali pi 1,000. Lega sat, lega lah. Tapi baguslah dia rajin duk cerita kan. Lega sebulan, 2 bulan. Mau jadi pula, 1,000 pula. 1,000, saya kata pi dah dekat ustaz ni yang dah report. Tak apa, ni dah 2 ubat. Kesian tengok. Dan kadang-kadang dia bagi lega. Lepas tu dia bubuh kat dia dulu tu. Dan dia memang dia jadi tak sihat. Dia terlepas pergi buat tu rasa renyah dia badan dia kata. Renyah. Dia bagi jin tu duduk main dengan badan dia. Jadi hati-hatilah. Tambah kalau yang sampai bayar macam tu bagi saya confirm lah. Yang ada usul sihir. Sihir berlaku pada seseorang dengan pertolongan jin dan syaitan. Sebab itulah dalam saya dulu rasa ada juga orang bila fikir balik kan masa zaman ada lah juga kan kita terlibat kalau juga Allah pelihara. Sebab tu dalam surat kan Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu dalam bacaan dalam surat. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada aku ni mensyirikkan Engkau. Apa yang aku tahu, apa yang aku tak tahu. Boleh jadi kita tak tahu pun perkara itu adalah syirik. Dan kita buat benda yang kita tahu syirik tapi dah nak bagi lega juga. Na'udzubillah, minta Allah pelihara jangan kita terjebak dengan hak usul-usul yang syirik. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Wajib ke atas mukallaf meyakini perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, baginda berketurunan Arab. Kekasih kita kan, kalau kekasih itu orang kata dalam pengantin baru tu semua wangi. Tak maulah sebut kan, tak wangi tu kan. Semua wangi, semua sedap. Goreng telur pun dicap pun sedap. Baik. Kan kita bicara ni dia lalu kan, kita pun tengok lah kan. Kita tak klik video tu tapi dia tulis besar. Paksa aku nak baca. Ya ada, lepas tu dia kata kita boleh blog. Saya pun pelik lah ni, dia suka main yang bukan friend. Dia ada cara, lebih saya tak dan dia lah nak ikut step biar pilih lah dulu kan. Dia ada cara untuk kita blog. Hak yang kita bukan friend, kita pun duk main juga. Main. Kadang lambat kalau duk padam, sejam lah duk padam hak yang bukan friend. Dia kata biar pilih lah. Nantilah free saya nak buat juga lah. Ada lah kan video apa itu cara nak stop tu. Jadi nama kekasih ni mana kita kenal lah. Kenal secara pokoknya kita kata secara ringkas lah. Kalau boleh detail lagi Syama'il Ahmadiyah tu. Baca, ikutilah kuliah-kuliah di YouTube tu ada Syama'il Ahmadiyah. Tengok kalau ni Syekh Nazrul Nasir tu. Yang apa tu nama apa di Bedu tu nak. Syekh Nazrul Nasir tu ada masa dia duduk di Mesir tu dia buat video. Ada YouTube, YouTube dia bersiri. Habis satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Beli kitab tu duduk ngadap dengar sikit. Jadi saya ni pun duduk tengah sambil-sambil ni. Duduk ngadap duduk saja dalam kereta baru buka dah YouTube duduk lah yang sabar dah. Dengar. Sambil-sambil kita belajar. Jadi jangan bagi seharian kita manfaat betul untuk kita dapat. Kemudian baginda berkulit putih kemerah-merahan, penutup sekalian Nabi dan Rasul. Baginda dilahirkan di Makkah dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Lahir di Makkah.
Yang ni kita kata kat nombor saya lah. Kalau masa kita kenal ni orang gerak tengah malam. Pegang sekejap. Mama, mak Nabi nama apa? Saja. Kalau bangun tengah malam, mak gerak, Mama, mak Nabi nama apa? Aminah. Tu maksudnya kenal subuh tu. Kalau baru berfikir, kadang-kadang kita buat apa kan, blur, report mak Nabi, tak kenal gerak. Kita ajak dia satu tu. Jumpa jam 6 tanya dia tak ingat. Sebab apa? Tak selalu dimainkan. Berbeza dengan hak dia duk dapat di TV tu, tak keluar iklan kan. Semua dia batal. Kemudian berhijrah ke Madinah dan wafat serta dimakamkan di sana. Syariat baginda menghapuskan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi bila mai je syariat Nabi Muhammad ni yang lain dihapuskan. Ada sekali nak tolong tengok di rak-rak buku kitab dalam masjid kita. Saya hari tu dalam bulan Ramadan saja kan Allah nak gerakkan saya solat tarawih masa tu masih solat maghrib. Tapi depan saya tu di Masjid Laguna tu rak kitab kan, rak banyak-banyak tu sambil duk wirid tu mata duk pati dia baca apa semua tu kan. Ada tu dia tulis pun Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Dia kata Suhuf Ibrahim. Buku dia cik lah. Separuh buku kita ni kulit dia warna kuning susu. Lepas habis wirid apa semua macam doa, ayat apa semua, saya pun ambil buku tu. Saya kata dia suruh apa pula. Kita duk belajar. Sebab tu kita kena belajar bab ilmu akidah ni. Bab lah ni dia mat dakyah tu. Nak menyesatkan kita. Jadi saya kata mana ada dah. Bila mat Nabi Muhammad tu otomatik Allah hilangkan semua kitab yang 3 tu. Taurat, Zabur, Injil tak ada dah. Kalau kata dakwah kata ada zaman dah, confirm yang tu adalah dakwah daripada agama lain. Lepas tu saya pun buka tu, kalau orang tu tak ada ilmu kan, dia pun baca balik, dia cerita dia sebut tentang Nabi Ibrahim, cerita Nabi Nuh, Nabi ni, semua saya keren lah. Walaupun saya tak pun cakap banyak saya keren, tapi tahu lah juga sikit-sikit. Dan sebelah saya tu masih tahu lah dia pandai bahasa Inggeris. Kita pun tengok sah. Dia pun buka-buka ni, dia kata nampak, dia kata kalau kita tak tahu lah kita baca tu nampak semua ada elok cerita Nabi kan. Tapi apa yang tak eloknya dengan kitab. Tapi saya taklah detailkan, saya terus hukum lah. Saya kata comfort bukunya ada ayat. Tak apa, selepas beberapa hari tu baru saya terfikir nak cari di Google. Saya type tajuk buku tu. Masa tu saya tak ambil, tak keluarkan daripada hak. Saya type nama buku tu, keluar memang gambar dia dan kenyataan daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Buku tu dikeluarkan oleh ni lah Missionary Christian. Dia letak di rak, dia kata memang dia pun dah dapat ada azuan, memang dia edarkan, dia letak secara sembunyi-sembunyi di rak-rak masjid. Jadi sambil-sambil kalau orang tak tahu, ambil baca. Dan di celah-celah tu lah ada ayat-ayat yang menyesatkan kita, yang bersimpang, yang menyalahi akidah kita. Dan lepas tu terus dia beritahu lah dekat kita pasal masjid tu keluarkan. Boleh jadi di rak belah muslimin ada, di belah muslimat ada 2. Nampak tak dia boleh masuk dalam masjid kita, tak tahu macam mana dia boleh masuk. Jadi perlu cek tengok, nak tahu dia tengok ada bukan tiap-tiap rak ada. Hendaklah juga mukallaf itu tahu tentang perkara lain berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW seperti pertama nasab baginda. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa kita baca dulu bin Hashim ataupun namanya selain itu Amru bin Abdi Manaf, Al-Mughirah bin Qusay, Zaid itu nama selain daripada Qusay, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin yang Quraisy. Daripada situlah dapat bangsa Quraisy tu. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi bila saya pernah jumpa lah cerita tentang asal usul datuk Nabi ni, bila baca-baca patutlah Allah ilhamkan Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab
bumi Madinah tu adalah asal usul keturunan Nabi di situ. Kenapa Nabi tak ikut berhijrah? Sahabat je yang berhijrah ke Habsyah kan, Nabi tak pergi, sahabat je pergi. Nabi lah bagi Nabi yang suruh sahabat berhijrah ke Habsyah, Nabi tak pergi. Tapi akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Rupanya bumi Madinah tu adalah bumi datuk nenek Nabi. Cerita dia, datuk Nabi tu nama dia Abdul Muttalib. Asal nama dia Syaibah. Syaibah tu maksudnya uban. Masa Abdul Muttalib lahir tu, di kepala dia ni, di ubun dia tu, rambut tu warna putih. Dia pelik sikit lah, tu dia keluar tu setopok tu warna putih. Jadi ayah dia pun nama, cerita lah kan, keluar anak hitam. Nama apa? Hitam. Perempuan lah kan, nama putih. Kan orang dulu kan, nama hitam, nama putih, nama apa lah kan. Macam tu lah, tengok aja, lah nama Syaibah. Syaibah untuk dia ubat. Jadi Syaibah ni, masa dia kecil, ayah dia iaitulah Syaibah bin Hashim. Hashim ni meninggal ketika Syaibah kecil. Dia ni anak yatim, duduk dengan mak dia di Madinah. Susah lah nama anak yatim ni, susah, duduk berlemuan. Jadi bapa saudara dia nama Muttalib. Saudara dia jadi anak yatim, duduk susah. Dia pun, Muttalib ni orang kaya. Dia orang macam pembesar Quraisy lah juga di Mekah ni. Jadi dia kesian, dia pun pergi ke Madinah, ambil lah Syaibah tadi ni. Buat balik main ni kan, anak yatim kan, duduk pun nampak orang kata apa, duduk tak terurus lah. Jadi orang nampak apa? Macam hamba. Kan kalau hamba tu tak terurus lah apa penampilannya tadi. Jadi bila orang balik tu, orang kata apa? Tu Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib tadi. Lepas tu Muttalib ni kata apa? Muttalib kata lah, bukan hamba aku, tu anak nakan aku. Ceritalah aku pergi ambil, tapi orang tetap nak panggil dia sebagai Abdul Muttalib. Jadi macam satu gelaran lah, walaupun dia betul tu bukan hamba. Sebab itulah nama dia pun jadi lekat lah. Seterusnya orang panggil dia Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Asal nama dia Syaibah. Jadi bila kita baca tu, tak tahu dia memang rasa satu macam kan. Rasa sayu ya nak cerita, bayangkan kan, daripada susah. Lepas tu patutlah Nabi tu rupanya Nabi balik ke pangkuan saudara-saudara dia. Dan kenapa penduduk Madinah terima dia nak banding pergi Taif kan? Sebab apa? Rupanya dia ada darah daging. Dia dalam bab ni macam berlaku sumbang mahram kan? Ada saya dengarlah satu kenyataan. Dia kata apa? Daripada ni lah, ulama lah. Dia kata, kenapa berlaku sumbang mahram? Maksudnya ayah, kenapa dia merogol ataupun dia berzina dengan anak dia sendiri. Betul-betul ish apa ayah ni kan? Sebab boleh jadi perkahwinan mak dengan ayah tadi tak sah. Kan berlaku macam-macam lah. Jadi bila perkahwinan mak ayah tu tak sah, jadi anak tu dia panggil apa? Dia bukan nasab dia lah. Maksudnya walaupun nampak benih ayah tu, tapi perkahwinan tak sah ni kan dia tak boleh mewarisi kalau ikutlah. Dia tak dia bukan keturunan dia lah, yang daripada yang hakikat sebenar dia. Jadi bila tu bukan nasab dia yang sebenar, jadi dia macam perempuan lain lah. Sebab tu dia tak ada rasa apa dia nak berzina dengan anak dia nak rogol anak dia. Tu dia antara punca dia. Wallahu a'lam. Tapi taklah kita kata mesti dia jadi nak dia rogol kan. Ayah rogol anak. Tu dulu kat perkahwinan tak sah tu. Kita tidak ada ni, cuma tu orang kata apa? Pendapatlah wallahu a'lam lah dari segi kebenaran dia. Sikit je no. Kemudian ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al-Zuhriyah al-Qurashiyah. Ketika baginda dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat ketika berumur 25 tahun.
lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian kita sambut sambut mak hijrah apa ni Maulidul Rasul tiap-tiap tahun. Tapi tak tahu pun kan. Syok selawat baguslah selawat tu kan. Belara kan. Lepas tu tanya mak lagi nama apa? Tak tahu lagi lah. Penceramah tu kata apa? Tiap-tiap tahun tu main cerita tu lah. Kadang-kadang penceramah dia tak mau cerita dah. Hak mak Nabi nama apa, ayah Nabi nama dia nak ambil ibrah kan. Tapi kadang-kadang dia kata kena cerita juga. Boleh jadi ada yang masih lagi tak hafal tentang keturunan Nabi. Dan dilahir pada tahun Gajah 50 tahun 50 hari sebelum Nabi dilahirkan itulah berlakunya peristiwa tentera Abrahah, tentera bergajah Abrahah ni serang Kaabah. Sebab tu dinamakan tahun Gajah. Ibu wafat di Abwa ketika baginda berumur 6 tahun. Umur 8 tahun datuknya Abdul Muttalib. Ni boleh dengar. Ni pun rasa sayu juga. Abu Ustazah ni dia jiwa sentimental. Orang panggil apa? Tu yang Indonesia tu. Kisah Sang Rasul. Balik lagi pun banyak kerja kalau Ustazah bagi kat kami hari ni. Balik buka YouTube nasyid tajuk dia Kisah Sang Rasul. Inilah apa tu? Tak ingat dah. Siapa ni boleh buka lagi. Cuma dia tu lah disebut kakeknya. Saya nak suruh budak-budak saya nasyid. Saya sebut kakeknya, pamannya. Bila kita ubah, kan ubah lirik tu dia tak boleh ni pula lah. Lagu dia tu tak masuk. Itu ni kan bagus. Mereka ni banyak pesantren. Jadi mereka memang ni lah. Jangan happy ni kan jiwa mereka yang duk karang ni kan. Jiwa mereka tu apa tu memang ialah mereka dah keturunan Nabi kan. Memang menjiwai mereka macam mana nasyid-nasyid yang boleh kita rasa dekat dengan Rasulullah. Buka nasyid naduk saja buka. Masa sayu kan jadi macam rindu. Macam satu lagi yang Ustaz Nizam Al-Banjari tu. Buka nasyid tu. Kalau saya tak boleh je lah dengar nasyid tu. Jatuh ayat mata. Jadang tahun ni kakak lah tak ada plan lah nak pergi umrah tu kan. Dengan ada kegangan-kegangan tu. Bila dengar tu balik kata kat suami. Tadi dengar dah hati tu nak pergi kan. Tadi dengar apa tu apa yang selawat. Masa majlis selawat tu yang Ustaz Nizam tu. Hampu bulana kan jemputlah kami ya Rasulullah. Dengar Allah perau yang mata tu tahu macam tak pergi pun. Tak pergi tu tak jarang Nabi lah maksud dia kan. Dia nak buat macam mana dia kekangan. Tak tahulah kan kot lalang ni Allah nak panggil mai. Harap ni lah dalam majlis ilmu ni Allah makbul lah doa saya lah. Dia tu doa. Allah tak mana boleh. Tiap-tiap tahun kan saya duk pujuk hati. Kan tiap-tiap tahun duk mai ziarah Nabi. Takkan tahun ni tak pergi kot. Tapi duk dengar tu macam lah kan. Jadi kita dengar tu. Kita dengar nasyid-nasyid tu kan selawat tu. Busiri tu kita sebut. Apa Burdah Al-Busiri tu kan. Bila pergi ke Iskandaria atau Mesir tu, kita pergi melawat apa ni masjid, ada makam Imam Busiri, ada tok guru dia, tok guru kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari tu, apa ni apa Imam Mursi. Jadi bila kita dengar qasidah tu, insya-Allah tu nak suruh pergi Mesir pula tu. Ada rezeki pergi melawat ambil aktibat. Okey, sikit lagi. Dijaga oleh bapa saudara, diutus menjadi Rasul umur 40, hijrah ke Madinah pada tahun 13. Nabi, tempoh dakwah Nabi 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Nabi wafat umur 63 tahun. Jadi, siapa yang Nabi kata umur umat aku ni di antara apa? Baina 60 wa 70. Antara 60 hingga 70. Jadi kalau siapa yang umur dia tu 60 dan terlebih 70 dan seterusnya, umur bonus. Maka kita inilah kita dalam doa kita kan panjang umur kita ni dalam ketaatan. Itu doa kita. Wafat pada tahun 63 Hijrah, tahun yang ke-11 Hijrah. Isteri Nabi ada 11. Ini pendapat yang kuat dah. Ada pendapat kata 13. Jadi saya nak ringkaskan yang terakhir di sini sebelum masuk yang 7. Nak bagi ingat nama isteri Nabi ni
Tulis. Khos ma'a jaza sihah. Khos ni maksud dia salat. Khos solat tapi tak sebut lagi dia khos ma'a jaza. Jaza ni apa ni, lobak merah. Maksud dia makan salad dengan lobak merah jadi sihat. Tu lama tu kan nak punya nak bagi. Ingat sihat. Khosnya apa dia? Salad. Ni lobak merah. Makan salad dengan lobak merah jadi sihat. Lepas tu baliklah cari kha ni Khadijah, sin ni siapa? Ain ni Aisyah, mim Maimunah, jim Juwairiyah, Zainab, Ruqayyah, ada Ruqayyah, Sofiyah, Hafsah. Balik cari. Tulis lagi tu, lepas tu tulis di bawah dia tu. Setiap khosin tu tulis tu pula. Tulis tu. Apa dia? Apa nama-nama tadi? Okey, wallahu a'lam. Jadi kita setakat tu saja untuk hari ini. Tambahnya mudah-mudahan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kepada kita sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar pada hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikian tadi kupasan tentang tajuk perkara-perkara luar biasa Qaribul Bil Adat, peristiwa mencari adat dan juga mengenali Rasulullah. Semoga kita dengan mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menambah kecintaan dan rindu yang kita kepada baginda. Apa yang kata ilmu diberi, kami terima. Sebagai adat tutup bicara, oleh-oleh kenangan dibawa ke muka, sudi terima walau tak seberapa. Silakan kita sekalian. Mana InsyaAllah kita untuk tahun ini kita ada lagi 10 dan 12. Yang ini sudah kami saya pada pagi ini. Terima kasih kepada menghadirkan diri dan semoga kita beroleh ganjaran setinggi-tingginya daripada Allah Taala. Terima kasih.